Day 7 untuk cakap depan kamera. So hari ni dah masuk day 7. Apa yang saya belajar masa 7 hari ni ialah konsistensi tu amat penting. Tak kira korang berapa sibuk, korang perlu arrange satu time untuk buat apa benda yang korang nak. Korang nak buat video, korang nak pergi gym, semua korang kena aturkanlah satu masa. Kalau tak, bila korang asyik esok lusa, sampai bila korang nak start? Kan? So, konsistensi amat penting. Okay? So, hari ni day 7. Saya share sampai sini je lah. Okay? Yang kawan-kawan yang like dan komen video saya semua tu, amat appreciate. Saya thank you. Okay? Saya akan continue sampai day 30. So, korang yang belum follow, korang follow lah. Okay? Saya akan sharing. Apa yang saya nak share pun share lah. Okay? Asalkan boleh membantu korang semua, saya akan buat. Okay? Saya Ing. Kita jumpa lagi day 8. Bye.